Dalam penganjuran sesuatu konferens, maklumat penting seperti tarikh program, pembayaran peserta, senarai speaker dan bahan program sering disampaikan melalui pelbagai platform. Situasi ini boleh menyebabkan peserta sukar mendapatkan maklumat dengan cepat dan tersusun. Bagi mengatasi masalah ini, kami membangunkan satu inovasi digital yang dikenali sebagai One Stop Center, One Link All Conference Information. One Stop Center merupakan satu pautan digital yang menghimpunkan semua maklumat berkaitan konferen dalam satu platform yang mudah diakses. Melalui platform ini, peserta boleh mendapatkan maklumat seperti jadual program, senarai speaker, maklumat pembayaran serta galeri gambar program dengan hanya satu klik. Sistem ini juga memudahkan peserta untuk membuat pembayaran dan mendapatkan maklumat terkini mengenai konferen. Kami daripada kumpulan One Stop Center, One Link All Conference Information. So bermakna satu link boleh dapat semua maklumat daripada situ. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang members, iaitu Associate Prof Dr. Wan Ismail Hanisa, saya sendiri sebagai ketua projek. Kita ada technical bantuan daripada Encik Muhammad Iqmal, Encik Khairi dan juga Encik Azwan. So daripada 5 kumpulan ni kita bentukkan satu tim teknikal untuk membantu peserta dan juga committee members mencari maklumat dengan lebih mudah. Disebabkan permasalahan yang berlaku seperti video yang awal tadi, so daripada situ kebanyakan peserta-peserta confused ataupun keliru bagaimana untuk register, bagaimana untuk buat pembayaran, bagaimana untuk dapatkan info berkenaan dengan speakers, macam mana nak tengok giliran mereka untuk present sebagai peserta oral, innovation dan juga poster. So dia confused, dia keliru. So inisiatif kami yang buat ini adalah untuk membantu semua pihak yang terlibat dengan konferen untuk mencari maklumat dengan lebih mudah. So apa yang kami hasilkan adalah di dalam di tag nama ini juga saya sebagai kru. So di belakang ini kita letakkan satu QR code. Tag nama ni tag yang sama untuk peserta dan juga community members. QR code, apabila handphone kita scan kepada QR code tu, dia akan membawa kita kepada satu link yang official, satu link yang semua ada di situ. So di situ kita boleh lihat ada registration, tentative, speakers dan juga beberapa lain lah info yang kita boleh lihat. So daripada sini peserta-peserta dapat akses dengan lebih cepat dan lebih mudah, dan di situ juga peserta boleh dapatkan gambar-gambar dan video sepanjang konferen berlangsung. Susah nak dapat benda tu kan, takkan nak minta dengan AJK kan, setiap kali gambar nak minta dengan AJK. So dengan satu link sahaja, tak perlu bertanya kepada ramai orang, tekan link, dia boleh dapat semua info daripada situ. Okey, mari kita lihat dari segi statistik data penggunaan One Stop Center. 3,400 lebih view dan juga 3,500 lebih total clicks penggunaan One Stop Center kami. Dan bermula daripada Jun tahun lepas sehingga sekarang masih ada penggunaan One Stop Center. Dan ini adalah mostly content, pictures, tentative, online payment dan juga community service masih diklik dan diakses oleh partisipan dan juga members. Ini adalah traffic sources yang mana kita boleh lihat klik daripada Facebook, daripada QR code dan juga direct daripada website. Dan disebabkan konferen kami adalah international, so kita ada daripada Indonesia, Australia, United Kingdom, Saudi Arabia dan juga Algeria. Antara kelebihan One Stop Center ini ialah memudahkan capaian maklumat dalam satu platform sahaja. So bermakna di sini satu link anda boleh pergi ke semua platform. Nombor 2 adalah menjimatkan masa peserta dan penganjur, terutamanya peserta yang memerlukan maklumat berkenaan dengan giliran untuk presentation. Nombor 3, mengurangkan kekeliruan maklumat daripada pelbagai sumber. Kita tahu bila kata konferen ini melibatkan orang yang ramai dan peserta daripada international, so di situ akan melibatkan kekeliruan. So dengan ada One Stop Center ni, daripada sini mereka tidak banyak bertanya. Nombor 4, kelebihan kita punya One Stop Center ni adalah dapat memastikan maklumat konferen sentiasa tersusun dan mudah diakses. Dengan adanya One Stop Center ni, pengurusan konferen menjadi lebih sistematik dan efisien, sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna yang terbaik kepada semua peserta konferen kita.